Saya ada terbaca satu caption dekat Facebook daripada guru saya, Cik Syukur Hashim, Maha Guru Mas Malaysia. Dia kata, kalau kita bagi gaji dekat penjawat awam dalam bentuk emas, yakni selain daripada wang ringgit, nescaya kita punya gaji sebenarnya makin lama makin mahal walaupun jumlahnya sama saja. Contohnya lah, pada tahun 2000, 1 gram emas bernilai lebih kurang RM35. So kalau gaji kita 20 gram emas dah RM700. Sekarang ni 2026, 20 gram emas tu sebenarnya nilai dia dah lebih RM10,000. Jadi kalau kita dapat gaji dalam bentuk emas berbanding wang ringgit, sebenarnya kita makin kaya. Dan walaupun jumlah gram emas tu hanyalah sama, tanpa tambah. Itu baru dalam bentuk gaji. Bayangkan pula kalau kita ada simpanan emas. Bulan ni kita tambah 1 gram, bulan depan 1 gram, dan begitulah seterusnya, kita target 1 bulan 1 gram. Dan sebenarnya kekayaan kita bukan sekadar bertambah dalam bentuk gram emas, tapi juga nilai kekayaan kita bertambah naik selari dengan kenaikan harga emas, lebih kurang 10% setahun. Jadi bagi sesiapa yang nak mulakan simpanan emas bawah bimbingan saya, Dr. Umar, boleh klik link di bio saya bantu, InsyaAllah.